Jumaat 30 Mei 7:02 malam. Antara ayam Oshamo yang aku simpan untuk menjadi pembakar dan induk. Sebab kalau ikut video sebelum ni aku pernah beritahu kan, aku dah mula stop juga bakar ayam, bakar semua jenis ayam lah. Dan tadi ketika aku pergi beli dedak kan, aku nampak kat kedai tu ada jual ni ayam ni lah, ayam serama ni. Aku tengok cantik juga kan, tu aku beli lah. Aku beli sekok lah, sebab aku ada ibu kat serama, tapi ibu tu tak jadi lentik macam ni. Ni lentik ni, harga murah tu aku ambil tu. Aku nak pergi jadi pembakar kat reban aku lah kan. Ya, ada 2 ekor kat kedai dia, cantik kan sekok lagi, tapi tua sikit. Aku ambil yang ni lah. Lepas tu bila letak kat ibu tu pukul dah, sebab ibu tu tua, dia muda lagi ni. Jadi rasanya esok nak pergi ambil sekok lagi betina. Sebab jual pun murah kan, aku ambil dia. Ini harga murah tu tak boleh lah gagah kan. Tengok ni, dada pun jadi ni. Boleh lah tu. Tapi ayam asil betina tu kacau ni. Asil baik tak tahu kan. Ayam tu pukul ni. Tapi agak jinak jugalah, sebab aku baru bawa balik kan. Dia orang pukul berapa tadi? Pukul 6 tadi kot. Tak lari pun. Tapi garang je. Tapi dengan betina yang aku nak kahwin dengan dia ni, dia takut pula. Aku dia berani tu. Dia tak lari pun. Garang juga. Masukkan dia lah ni. Tadi aku letak jantan serama ni dengan serama yang ada betina kat reban aku sekok lah. Betina tu besar pada dia, ada pukul dia tadi. Ni dah keluar lah betina lah. Biar aku simpan sementara waktu, tengok macam mana esok lah. Kedua hari lagi duduk nampak dia takut juga. Aku kena pergi beli sekok lagi betina. Aku tengok tadi betina tu cantik juga lah, yang kat kedai tu. Kedai dekat rumah aku lah. Tak sampai 5 minit pun sampai lah kedai tu. Nanti aku nak pergi lah esok. Esok kalau lusa, kalau dia tak sesuai juga betina tu duduk pukul dia juga, aku pergi ambil lah betina sekok lagi. Betina tu cantik macam dia juga, ekor sampai ke kepala macam ni. Dada pun bidang elok lah. Tu cara aku tengok lah ayam serama. Bila aku nampak dada dia melengkung kan, ekor sampai ke kepala tu, kalau tadi je tu. Ni bulu pun tak apa nak cantik ni. Kalau dalam 2 bulan 3 bulan lagi cantik ni, aku kena jaga sikit. Jadi cantik juga kan. Ni antara Indio Giganti yang terselamat dari wabak yang melanda reban aku ni. Sebab tu aku nak stop Ustaz untuk sementara waktu, mungkin lepas raya haji ni ataupun sampai hujung tahun ni.
Nampak tu dia masih bersin lagi. Dia ganti aku ada lagi yang 3 ekor 4 ekor mati. Tapi dia ambil masa yang agak lama, sebulan juga kot. Sakit sembuh, lepas tu sakit pula. Dia masuk kali kedua sakit, mati. Jadi daripada aku rugi banyak kan, baik aku stop dulu. Tapi banyak jugalah yang hidup kan, yang sembuh pun banyak. Sama pun banyak juga yang terkena penyakit tu kan. Aku tak pastilah penyakit apa. Saat ni malam tadi aku kena vaksin sekali lagi. 2 minggu lepas aku dah vaksin. Lepas ni aku vaksin lain pula jenis. Ini bukan vaksin hidup lah. Vaksin tu tak perlu ais. Tapi kena suntik sekok, demi sekok. Tu agak bagi aku renyah sikit lah. Kalau rajin mana ni aku suntik dan 20 ekor. 20 ekor, lepas tu esok suntik lagi. Tapi tak kena suntik vaksin tu yang aku beli tu. Sebab yang sebelum ni vaksin ND tu aku tak suntik kan. Sebab ND tu tak perlu suntik lah yang sekarang ni. Mereka suruh spray ataupun bagi minum, aku bagi minum. Vaksin ND tu agak menjimatkan sikit sebab dia boleh 1,000 ekor ayam. Tapi vaksin yang aku beli baru ni, vaksin biasa tu, yang tak perlu ais tu, dia agak sikit lah. Dengan harga dia agak mahal juga lah. Kuantiti pun sikit. Jadi kena beli sekali lagi lah. Malam ni aku guna mana yang ada lah aku suntik. Kalau tak cukup aku beli pula lah order sekali lagi. Aku nak vaksin yang mana besar-besar lah. Yang kecil-kecil tu kalau jadi apa pun tak apalah. Tak lagu rugi sangat aku kan. Yang besar ni aku dah bela lama, 3 bulan 4 bulan dah besar lah. Aku dah vaksin yang besar-besar ni dulu. Takut jadi apa-apa sayang jugalah. Sebab dah besar lah. Yang macam yang ni pun, ini yang dari Thailand punya. Rugi jugalah kita beli. Lagi pun bukan ada bapak dia apa tak ada, ibu lah. Hanya semata-mata yang dia ganti kecil ni tu yang ada pun. Yang ni dia ganti ada lagi kat depan aku sekarang 3-4 ekor. Aku beli itu semua berapa ekor lah. Kat 10 ekor kot. Sekarang 3-4 ekor. Yang lain-lain tu dah mati. Yang sekok lagi tu jantan tu, aku tak tahu perkembangan dia macam mana. Aku tengok macam sihat, tapi mandom macam tu aku tak tahu. Harap tak ada apa lah berlaku, agak dia sembuh lah. Yang sekok lagi betina dah sembuh dah yang tu. Yang ni pun masih ada lagi. Tak sembuh sepenuhnya lagi. Sebab dia datang 2 kali tau. Yang sekali dia sembuh, lepas tu dia datang pula dalam 2 minggu lepas. Sekarang ni nampak macam nak sembuh lah. Sebab tu rasa pelik lah virus apa yang datang. Sebab dengan hujan yang lebat jugalah di sini. Hujan lebat ni, dalam rebah ni semua masuk ayam ni. Dari pagi sampai ke malam hujan setiap hari betul-betul. Lebih kurang 5-6 hari betul, berhenti sehari. Betul hujan lagi setiap hari. Yang ni 2-3 hari ni berhenti balik. Bila hujan terlalu banyak, wabak penyakit ni mula merebak melalui udara kan. Udara lembat, virus suka. Virus kan suka senang merebak melalui udara yang lembab. Jadi lantai ni aku dah sembok Lenzorex setiap 2 hari. Lepas tu aku sembok spray ni reset. Bukan reset lah, spray Fumakila aku beli sebab aku tengok yang tu lebih berkesan berbanding brand reset. Aku spray ni. Ni pasal tengok aku nak spray sekali lagi. Set tu nak aku beli 3-4 botol juga lah kalau nak settle semua rebah ni. Kalau nak sembok spray biasa-biasa tu boleh lah. Untuk 3 botol gitu kan. Aku nak betul-betul kena 4 botol lebih lah. 4-5 botol juga lah. Sebab taik-taik yang di ni, taik-taik ni bila basah lembab dia akan jadi kuman. Kuman tu yang jangkit pada ayam. Demam, mata,
semua. Punca dari kuman-kuman tu lah. Apa tu yang aku nak stop sat. Ni berkena 2 kali. Pada kali kedua pun mata dia ada lagi tu nampak. Ya, mata nampak macam nak sembuh dah. Umur dia panjang dia sampai besar. Ni kalau sampai dah 6 bulan dah okey dah sikit. 6 bulan tu dah boleh dah. 3 bulan kata pun dah kuat dah sikit lah. Kalau bawah pada 3 bulan tu cukup mudah kena penyakit. Ni reban ni apa ni asil ni pun dah bapak dia dah mati tadi. Aku dah buang. Bapak pun tak tunjuk tanda-tanda yang penyakit yang teruk kan. Dia nampak biasa dia nampak mandom, slow. Tapi dia masih boleh lompat naik atas kayu ni malam-malam dia tidur atas kayu ni. Dia masih nampak cegah lagi tapi dia nampak macam mana tu, nampak slow. Tapi dia masih boleh berjalan elok lagi lah. Tiba-tiba semalam mati. Malam pagi tadi aku bangun tengok tak ada dah mati dah. Jadi tak ada lah, stop lah mulai hari ni memang tak ada lah. Tinggal induk saja. Induk semua tak ada penyakit, tak ada sakit apa. Yang ni hari tu ada jangkit sikit. Tapi dia kuat yang ni. Okay, sebab dia tua kot, dia kuat. Aku tengok yang ni yang tua-tua, yang 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia kuat sikit. Aku nak tengok lah. Betulnya yang 4 tahun ke ni 4 tahun ke atas ni. Yang ni mungkin 3 tahun lah. Tak ada apa. Tak ada sakit apa pun. Tu yang atas pematian aku selama ni aku nak tengok yang tua-tua ni, ayam yang tua-tua yang 3-4 tahun tu dia tahan penyakit. Cuma bapak tu tak tahu. Mungkin saja kot nasib dia kan. Nak takdir dia nak mati kan. Okay, aku stop dulu video untuk hari ni. Esok aku sambung pula. Kalau ada masalah aku buat video ayam, anak-anak ayam pula aku esok.